Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Mak Sabu dan saudara Anthony Luke, saudara Amiruddin Syahri, dan tokoh kita Negeri Sembilan, saudara Aminuddin. Terima kasih. Rakan-rakan menteri, rakan-rakan pimpinan, kawan-kawan dari Negeri Sembilan dan dari negeri yang hadir. Alhamdulillah. Ini pada hemat saya Negeri Sembilan. Dan peluncuran jentera Negeri Sembilan ini luar biasa. Kiri sampai ke hujung, belakang dan kanan sampai ke hujung. Ini petanda awal kebangkitan negeri. Ini negeri. Alhamdulillah. Ini saya rasa perkembangan baru yang amat menggalakkan. Saya lihat hadir dan ramai yang mengatakan, Datuk Seri, jangan bimbang. Ini Negeri Sembilan. Terima kasih. Bantu menyejukkan hati. Memang betul perkembangan di Johor itu luar jangkaan. Tapi kita terima. Ini keputusan yang dibuat oleh rakyat. Dengan pelbagai isu yang terkait di negeri itu. Tetapi di Negeri Sembilan, rakan-rakan boleh bantu rakyat Negeri Sembilan. Kita akan pastikan peta politik Malaysia ini yang memberikan kekuatan kepada suara rakyat, suara keramat di Negeri Sembilan ini. Saya nak jelaskan beberapa isu sebelum saya lontarkan idea dan umumkan nama-nama calon. Kita tak boleh nafikan kenyataan. Ada kemelut yang menyebabkan Aminuddin memilih untuk mengadakan pilihan raya jauh lebih awal. Bermula dari kepincangan Bahduli Yang Maha Mulia, Tuanku, yang Tuan Besar Negeri Sembilan, 4 undang dan Tunku Besar Tampin. Saya nak jelaskan supaya perkara ini jangan dijadikan mainan sepak terjang politik. Sistem negara kita, apalagi kedudukan saya, mesti memuliakan sistem diraja. Sistem beraja ini sistem yang terpaktut dalam perlembagaan yang menjadi salah satu tonggak perlembagaan negara kita. Jadi apa keputusan kita? Mesti berlandaskan hukum, perlembagaan, undang-undang. Sebab itulah saya tidak pernah menolak kenyataan tentang Undang-Undang Negeri Sembilan. Kedudukan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Kedudukan 4 undang dan Tunku Besar Tampin. Saya tidak mahu ada kekeliruan dalam itu. Pendirian kita, selagi sistem itu tidak rombak, ada usaha saya tak nafikan. Tetapi bagi pihak kita, sama ada negeri dan juga kerajaan persekutuan, kita terpaksa tentukan penghormatan dan kemuliaan Bahduli Yang Maha Mulia dan Tuan Besar Negeri Sembilan, 4 undang dan Tunku Besar Tampin. Dari segi kerja harian, Menteri Besar mesti menghadap yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dan ini keadaannya. Apa akan berlaku kemudian itu ditentukan oleh sistem yang ada. Tapi buat masa sekarang, dengan sistem yang ada, mesti ada sistem yang lebih harmoni. Melantik raja dan menurunkan raja adalah sesuatu yang sangat penting. Boleh merombak keyakinan rakyat kepada sistem beraja. Negara sudah merdeka hampir 70 tahun. Tapi inilah satu negara yang masih pertahankan sistem diraja. Sebab itu, kita harus memelihara, jangan jadikannya sebagai
polemik politik jalanan. Saya tidak setuju sama sekali. Sebab itu perbincangan kita dengan rakan-rakan tadi Anthony Loke jelaskan ialah untuk memuliakan dan tidak mau kedudukan sama ada yang Tuan Besar Negeri Sembilan ataupun Empat Undang dan Tunku Besar Tampin diheret dalam isu pilihan raya. Saya nak nasihatkan kawan-kawan saya dari parti-parti lain. Ya. Jangan gunakan isu ini kerana isu ini tidak relevan dalam pilihan raya. Bukan masalah saya bimbang atau takut. Tapi saya rasa tugas kita mesti pertahankan sistem diraja, seberaja dan perlembagaan negara. Kalau kita mula jadikan idea politik, dia tidak akan kesudahan. Jadi saya ingatkan, malah kalau yang melanggar ini ada undang-undang. Jangan langgar prinsip perlembagaan ini. Kalau tidak, rukun negara apa maknanya? Prinsip perlembagaan. Riuh kita dengar kritikan kepada DAP. Kononnya tidak Melayu, tidak. Tapi DAP, setakat yang saya faham, setelah saya pimpin Pakatan Rakyat ketika itu, saya masih ingat, saya selaku Presiden Keadilan, Lim Kit Siang selaku Setiausaha Agung DAP, dan Tuan Guru Ustaz Hadi Awang sebagai Presiden PAS. Kami tanda tangani dokumen. Apa dokumen itu? Menyatakan bahawa Pakatan Rakyat akan tegak dengan memelihara prinsip perlembagaan. Tiga-tiga tanda tangan. Apa dia? Raja berperlembagaan. Islam agama persekutuan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan hak keseimbangan Melayu dan Bumi Putra. Sudah ditandatangani. Itu ikrar. Dalam menubuhkan kerajaan perpaduan. Itu prinsipnya yang saya sampaikan kepada Buah Duli Yang Mulia yang di-Pertuan Agong ketika itu Sultan Pahang. Jadi, masih orang main isu ini di lapangan. Saya mohon rakan-rakan. Ya. Kita boleh bertempur dalam politik, tapi tidak boleh fitnah dalam politik. Kita boleh geledah dan berusaha untuk memenangi pilihan raya, tapi tidak perlu kita hina kawan kerana lain kaum dan lain agama. Malaysia ini negara berbilang kaum. Islam tetap agama persekutuan. Hak keseimbangan Melayu dan Bumi Putra tetap menjadi tonggak dalam prinsip perlembagaan. Begitu juga Islam, hak keistimewaan, bahasa dan kemuliaan raja-raja Melayu. Ya, kalau orang sengaja menggunakan, dia sama ada buta sejarah atau dia memang sengaja nak memadamkan kenyataan yang memang ada. Saya tidak akan pimpin Pakatan Rakyat pada ketika itu. Apa saksinya? Lim Kit Siang dan Ustaz Hadi Awang. Itu prinsip yang kami tanda tangi tiga-tiga orang. Dan ini yang terpakai sampai sekarang, tidak ada langsung berubah. Convention DAP mengulangi hal yang sama. Saya jelaskan perkara ini kerana saya tahu, termasuk rakan-rakan yang bersama akan gunakan ini di kampung-kampung. Seperti yang saya lihat berlaku di Johor. Jadi saya mohon saudara, kita bertempur cara waras dan baik. Itu hal yang pertama. Yang kedua saudara, kita datang ini bukan untuk janji. Tadi di parlimen, di hadapan ahli parlimen pembangkang, ditanya tentang harga minyak. Mengapa Anwar dulu janji nak turunkan harga minyak dan sekarang tidak turun? Dia ni duduk di benua mana? Dia tak tahu ke harga minyak dah turun? Ataupun dia pakai minyak kelapa ke, bukan diesel ataupun petrol? Ya. Jadi nyata dia tidak tahu. Jadi saya jawab, dia kata walaupun turun tidak seperti dulu. Sepatutnya Malaysia harga minyak lebih rendah daripada Arab Saudi dan Qatar. Jadi saya bangun, saya jawab. Semasa saya janji dulu 10 tahun yang lalu untuk turun harga minyak di Arab Saudi 50 sen. Sekarang bila kita turun harga minyak RM1.99, harga minyak di Malaysia lebih rendah daripada harga minyak di Arab Saudi. Lebih rendah daripada harga minyak di Qatar.
Lebih rendah daripada harga minyak di Emirat, UAE. Bayangkan, ini semua negara pengeluar minyak yang di antara terbesar di dunia, harga minyak lebih mahal dari Malaysia. Malaysia catat harga minyak termurah di dunia. Diesel, RM2.10. Itu pun orang marah kita lambat. Saya minta maaf, memang mengaku lambat pelaksanaan diesel kerana kita kena kira berapa rugi. Tadi saya baca. Tapi kalau Lok tak upaya. Lok memang muka Cina. Tidur pun Cina, bangun pun Cina. Tapi apa masalah dia, saudara? Untuk aman kerajaan ni, kita kena kerjasama lah. Dalam kabinet, ketua macam saya, Melayu. Di negeri, ketua mesti Aminuddin, Melayu. Raja mesti Melayu. PAT, Parlimen Angkatan Tentera, Melayu. Ketua Polis Negara, Melayu. Habis salah kalau ada seorang pegawai tinggi India. Apa salah kalau ada seorang menteri Cina? Saya minta kawan-kawan fikir. Saya tidak fikir rakan-rakan di sini tidak arif hal ini. Tetapi perkara ini dibangkitkan. Saya ambil umpamanya, minggu lalu, 2 minggu yang lalu, saya ke Jengka. Di Negeri Sembilan pun ada Felda. Felda di bawah Raja Alias, di bawah Taib Anda, diurus dengan baik, untung besar. Lepas itu, tukar. Buat rancangan baru. Rugi berbilion-bilion. Sekarang, kerajaan Madani bayar 980 juta ringgit satu tahun. Hutang lama. Jadi saya fikir, hutang lama Felda kena bayar lah. Takkan Felda tak bayar. Bukan salah peneroka. Dijempol je lebu. Kalau pilah kena ada peneroka, itu bukan salah saudara. Tetapi ini tanggungan kita sekarang. Yang buat kerenah dulu. Yang kena bayar sekarang. Kena bayar, kena bayar. Kalau tidak, muflis pula Felda. Jadi kita bayar. Berapa setahun? Hampir 1 bilion ringgit satu tahun. Tapi anak-anak muda, generasi kedua Felda, dia komplain. Yalah, bukan salah kami. Kami buat rumah. Rumah generasi kedua. Dah janji setengah pagi, tak ada kelulusan, air tak ada, api tidak ada. Jadi 2 minggu lalu, Hari Peneroka 2026, saya umumkan dengan ini, semua rumah generasi kedua di tapak rumah yang sedia ada diluluskan bagi generasi kedua. Dan saya arahkan segera TNB sekarang tak boleh elektrik. Luluskan saluran elektrik bagi semua rumah ini. Sebahagian kos ditanggung oleh kerajaan persekutuan. Bekalan air, saya minta kerajaan negeri bantu. Kalau ada masalah, kerajaan negeri kalau tidak mampu, kita bantu sedikit. Kemudian rumah-rumah peneroka, rumah-rumah pegawai peneroka. Berpuluh tahun, robek, bocor, pintu pecah, tak dibaiki. Saya semak berapa diperlukan, 450 juta ringgit untuk pegawai-pegawai pengurus-pengurus Felda. Jadi kita bagi rumah, tanah, rumah dan kebenaran di generasi kedua. Kita bagi 450 juta ringgit kepada pegawai, pengurus-pengurus untuk Felda. Sudah itu kita lakukan. Ini bukan janji pilihan raya. Ini kita laksanakan. Apakah jaminan untuk Felda sokong? Belum tentu. Tapi ini tanggungjawab saya. Sebab itu sekarang ni Felda, saya jaga kelola. Untuk pertama, pastikan hutang dibayar. Kedua, pengurusan harus cekap. Peneroka kerja. Usaha payah kita kerja. Bagi sumbangan. Tetapi, rugi. Bila rugi, peneroka susah. Jadi, terpaksa kerajaan persekutuan tampung. Kerajaan perpaduan, kerajaan Madani yang tampung. Sudah.
Ini sebahagian yang saya maklumkan dan saya akan datang minta Felda memaklum kepada semua peneroka apa yang kita umumkan 2 minggu yang lalu. Ya, kerana kadang-kadang tak sampai. Tadi Tok Min bagi tahu saya, dia kata bangkitkan lagi macam mana rumah kedua ini. Jadi saya terangkan dan saya minta Tok Min percepatkan supaya bekalan air disalurkan kepada rumah kedua. Akhir tahun saya akan pindah akta Felda ini memastikan supaya ini menjadi undang-undang. Diizinkan rumah kedua bagi generasi kedua di tapak yang sedia ada. Jadi saudara, saya tak mau cerita pasal ekonomi. Sebahagian kawan-kawan dah kita cerita. Ringgit, pertumbuhan ekonomi, pelaburan yang besar, kita tahu. Tapi setengah orang kata, ya biasalah semua. Tak betul. Tak semua kerajaan lakukan itu. Ada masa kerajaan, bila ada peluang, dia perkayakan diri dan keluarga. Siapa boleh bagi tahu bahawa sejak jadi Menteri Besar, Dr. Aminuddin ambil tanah atau projek untuk anak dia atau isteri dia. Itu kekuatan kita. Kita warisi satu sistem, nak jadi Menteri Besar mesti kaya. Jadi Perdana Menteri mesti million-million. Rumah di London, rumah di Amerika. Kekayaan tinggi. Ada yang menteri bila dah meninggal, kekayaan dia 4 bilion ringgit. Ada yang menteri dah meninggal, kekayaan 2 bilion ringgit. Tapi orang kata tak apalah, jadi menteri takkan tak kaya. Saya tak setuju. Saya bukan nak kata saya itu istimewa baiknya. Tetapi, apa dia contoh seorang pemimpin dan Melayu dan Islam yang baik? Contoh pimpinannya, keikhlasannya, kesederhanaannya. Siapa yang tak mau senang? Saya mau senang. Kalau boleh, saya pun tak beli kapal terbang. Saya pun nak ada rumah di London. Tapi, saya pilih kerja untuk khidmat. Saya pergi mana-mana janji khidmat kepada rakyat. Tapi khidmat apa? Saya ada punggah kekayaan dari rakyat. Memang saya tahu banyak orang tak suka dengar cerita ini. Tapi ini kenyataan, saudara. Sebab itu saya minta kawan-kawan fikir bersama. Bukan saya bercakap, ini kempen nak pertahankan Amin. Tok Min sebagai Menteri Besar. Itu perkara kedua. Bukan masalah umpamanya nak kekalkan Pakatan Harapan. Tapi sebenarnya mesejnya, kita yakin ini yang terbaik bagi rakyat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan memerlukan pimpinan yang bersih. Ada pengalaman dulu yang kurang baik. Kalau nak tunjukkan Melayu, Melayu yang ada adab dan ada akhlak. Ya soal dimaki hamun itu biasa dalam politik, memang amalan setengah orang. Buat apapun. Saya ambil umpama contoh lain. Apa yang kita lakukan selama ini? Lihat. Saya jadi ambil alih kerajaan. Kemudian pertama tanya Fadlina. Ini sekolah bagaimana? Oh dia kata sekolah. Tandas bagaimana? Tandas sekolah rosak semua. Ini ibu bapa ada. Anak-anak sekolah pun ada. Cuba tengok. Nak bagi contoh. Islam itu bawa cinta kepada kebersihan. Dan contoh negara yang baik, ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Umat yang seimbang. Seimbang apa? Mula belajar je, tandas rosak. Jadi saya kata repair. Dan Fadlina pun satu bila suruh repair, dia minta berapa? Dekat hampir 1 bilion ringgit. Saya kata apa dia minta tandas sampai 1 bilion ringgit? Ribu. Berapa saya tak ingat? 4,000. Lebih. Dan anak-anak kita. Jadi kita harus cakap, negara membangun. Hebat. Contoh bagi dunia. Kita ada data center. Kita ada AI. Tandas anak kita. Cucu kita. Tak usah. Sebab itu saya mula. Ada orang panggil saya Perdana Menteri Tandas. Saya tak peduli. Ingat saya terkesan. Saya tak peduli. Saya masih ingat. Apa? Waqalu salama tu ayat. Ada
Ditanya, wa iza khatabahil jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman. Quran, wa ibadur rahman. Allazina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa iza khatabahil jahiluna qalu salama. Kita ni siapa? Kita ni hamba. Hamba siapa? Hamba Tuhan. Ibadur rahman. Ingat, kamu boleh jadi yang amat berhormat, tapi kamu siapa? Kamu boleh pakai paku banyak, bintang gambar 8, tapi kamu itu ibadur rahman, hamba Tuhan. Sujud kepada Tuhan. Kamu itu hamba. Kepada Tuhan, kamu ni hamba. Rendah, hina, hanya di depan Allah SWT. Tapi hamba Tuhan itu berjalan di muka bumi dengan yakin, kerana dia tahu dia tidak gentar. Dia ada keyakinan buat yang betul, yang baik. Apakah kalau kita buat baik, semua dapat pujian, semua diterima? Tidak. Kerana ada orang, kadang dia tak tahu. Kadang kalau dia biasa dengan rasuah, kita bercakap pasal rasuah, dia marah. Oh, tak habis-habis. Rasuah. Sakau. Tak boleh dengar langsung. Sakit hati. Ada. Dalam hadapi kepada orang ini apa? Kita nak lawan maki? Tidak. Kita nak lawan bermusuh? Tidak. Apa jawab Quran itu? Qalu salama. Kata pada dia selamat. Kita jalan kerja kita. Jalan kerja kita itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Biarlah dengan kebijaksanaan. Tanggungjawab kita teruskan. Saya jaga produksi dulu sebelum untuk meet. Kemudian tentunya polis kerana minum teh dengan mereka, tunjuk tandas, ya Allah, rumah, quarters, itu 2018. Kita baiki. Baru saya tengok. Kemudian OCPD masa itu kan bagi tahu saya, OCPD sekarang dia OCPD Putrajaya. Dia kata, bukan di sininya production tu Sri. Banyak pejabat polis macam tu. Dan rumah-rumah polis tu. Okey, saya tunggu. Sebab tu saya masih ahli parlimen biasa. Bila jadi saya di Perdana Menteri, ini pengalaman saya di Port Dickson itu dan rumah polis di Port Dickson itu mengingatkan saya. Apa yang saya buat? Kita luluskan peruntukan, baiki berperingkat ratusan juta setiap tahun. Dari Port Dickson sampai ke Eskom. Eskom ni jaga sempadan. Polis yang jaga sempadan di Sabah. Yang jaga lawan lanun. Lawan penceroboh, pengganas, langgar, yang ada kematian. Tapi keduduk rumah dia sangat buruk. Tak ada siapa peduli. Dia tak masuk surat khabar. Tak jadi undi pilihan raya. Undi memenangkan kita. Tapi kita dulu, bila Saifuddin Nasution bawa kepada saya, luluskan 60 juta supaya rumah itu lebih baik. Saya pergi Pulau Banggi, tengok tentera dan polis. Kita luluskan peruntukan. Saudara, sekarang ini untuk tentera dan polis. Untuk tentera. Saya bukan nak kata ini urusan saya. Saya katakan kerajaan madani ini. Ya. Sudah lihat 10 tahun, 15 tahun dulu dengan sekarang. Peruntukan yang digunakan oleh kejuruteraan. Apa dia panggil? Unit. Di Angkatan Pertahanan. Tentera. Untuk baiki ribuan rumah-rumah rosak. Dan rumah baru pasukan tentera keselamatan negara kita. Kita lakukan sudah. Jadi ini bukan janji. Ini pilihan raya, ini bukan janji. Janji harapan tu ada. Tapi rekod pelaksanaan yang kita lakukan. Kita ingat. Saya tak mau kata Anwar datang Kuala Pilah sebab pilihan raya disebut ini. Tak. Tengok rekod. Banding tahun 2024 dengan 2020 dengan 2016. Jauh lebih besar. Dan kita kena sampaikan kadang-kadang polis boleh tak tahu semua. Dia ingat dia automatik. Tak. Banding 5 tahun dulu. Rumah kamu macam mana? Baiki. Tanggungjawab kita. Kena kita lihat. Dan mereka menyempurnakan tugas. Gaji. Pejabat awam. Saya ambil alih jawatan. Mesyuarat pertama. Di pejabat JPA.
Saya KSN, KPPA dan berpegawai. Dia tanya, dudukkan gaji mana? Oh, dia kata kita sedang baru nak kaji. Saya kata, bila kenaikan yang terakhir? Kata dia, 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu naik gaji, lepas tu tak ada. Tapi penyewa awam ada masalah. Anak bertambah. Harga sewa rumah bertambah. Kos pengangkutan bertambah. Gaji 12 tahun tak naik. Kajian pun boleh dibuat. Maka sejak tahun 23, 1 tahun saya ambil masa untuk kaji dengan teliti. Cadangan awal, saudara boleh tengok rekod. Cadangan awal naik 7%. Saya kata alang-alang naik, biar naik betul. Bincang. Tapi katanya kalau naik betul, kos terlalu tinggi. Saya kata 12 tahun tak naik. Ya. Kita cakap soal Islam, soal Melayu. Ini Melayu majoriti. Tapi orang suka dengar. Oh, tolong Melayu. Keturunan Melayu. Perjuangan Melayu. Oh, happy. Tapi realitinya polis tu 90% Melayu. Gaji 12 tahun tak naik. Campur tahun itu dah masuk 13 tahun. Maka kita naikkan. Bukan 7%. Kenaikan tertinggi dalam sejarah gaji untuk pejabat awam. Ya. Baik. Berapa kos dia? Tahun pertama 2023 itu kos dia 15 bilion ringgit. Berikutnya 18 bilion ringgit tambahan. Tak apa. Itu kerja kita di Kementerian Keuangan, kita cari dana. Saya sebut perkara ini sebab sudah tahu. Pilihan raya ini bukan seronok. Bukan hanya sebagai satu pesta. Sudah kena tahu apa yang kita lakukan. Ya. Dan memang pesta ini, saudara sedang dengar ceramah orang maki kita pun sudah happy juga. Ini satu perangai. Dia masa pilihan raya yang paling teruk saya kena maki. Tapi tak apa. Saya ada tugas. Saya pilih untuk bersama dalam jawatan ini. Saya pasang surut dengan perjuangan kita. Dan keadilan dan Pakatan Harapan. Saya terima. Mudah tak mudah? Tanya ni, Luk, Mak Sabu. Amin. Bukan mudah. Kena terajang. Masuk lokap. Telanjang. Kena pukul. Apa? Penting bagi rakyat? Tak. Itu penting dan pengajaran bagi saya. Untuk apa itu semua? Sekarang saya dah tua. Ditakdirkan jadi Perdana Menteri. Dia cakap dengan Azizah. Memang teruk sikit kerja. Jangan orang umur saya kerja macam saya. Tapi saya kata, inilah peluang saya. Saya bercakap lama dah nak turun harga minyak, nak tolong rakyat, nak hapuskan kemiskinan, nak bagi bantuan sekolah, nak bangunkan negara. Buatlah. Jadi saudara, bagi saya, insya-Allah umur ini bukan nak cari harta lagi dah. Cukup. Betul, Mak Sabu kita start ambil gaji, tapi saya tidak miskin. Saya ada allowance, naik kapal terbang, kerajaan, naik kereta kerajaan, pengawal kerajaan. Saya cukup, Alhamdulillah. Tapi saya minta rakan-rakan, bantulah. Kerana saya seperti saudara, kasih kepada negara ini. Saya kasih kepada rakyat Negeri Sembilan. Saya mau diangkat martabat kita. Ya. Dan saya tahu, ya, ini bukan soal, memang Melayu majoriti. Yang hadir malam ini pun Melayu majoriti. Saya tengok Cina ramai sini. Saya tengok India ramai di sini. Saudara, this is a unique, satu yang luar biasa. Di negara lain, kaum bunuh-membunuh, maki hamun, pecah belah. Di Malaysia, semua kaum berpakat untuk angkat darjat rakyat kita. 各位来宾，大家好。我们都是一家人。Saudara-saudari, wadakam. Tapi Haji tadi 2 kali dia katakan wadakam ke saya. Saya tanya Tosai, dia tak bawah.
Tak apalah. Lain kali ya cerita. Lain kali saya bawa. Janji ya Cik ya. Tadi saya lalu situ, dia kata, Cik, next time, I'll bring. Saya kata, susah bawa tu saya. Wadah cukup. Baik. Tapi yang ini, saya nak sebut di sini, serius. Betul. Kita nak rayulah kawan-kawan. Apa kurang di Malaysia ni? Negeri ni aman. Negeri mana aman sekitar kita? Minyak cukup. Tengok di negeri sebelah. Nak beratur beli minyak. Ada 40 stesen minyak tutup. Sebab minyak elek. Tak ada minyak. Jadi saudara, bukan saja kita ada minyak, kita turun harga minyak. Tak ada negara di dunia. Brunei salah satu. Brunei betul. Satu Brunei, ada suku juta penduduk dia. Itu dia rendah pada kita sedikit. 10-15 sen. Negara lain di dunia. Jadi saya minta kawan-kawan buat. Tadi disebut. Saya pergi ke Rusia. Satu malam. Di Rusia. Jauh. Meletihkan. Sudah tahu yang balik umrah, balik haji, balik. Kena rehat 1-2 hari. Saya tidak. Tak apa. Kerana saya anggap ini tugas. Bincang dengan Presiden Putin. Vladimir Putin. Baik dengan dia. Negara komunis pun kita baik. Sebab saya nak minta minyak diesel garanti kepada rakyat. Ya. Kemudian saya pergi Turkmenistan. Turkmenistan itu telaga gas dia di antara paling besar di dunia. Saya dah pujuk dia 2 tahun lah. Dia datang ke Malaysia, saya kata, Mr. President Muhammadanov, kita Malaysia boleh sama-sama gali ini dan dapat gas. Dia kata, yes, insya-Allah Prime Minister Anwar kita akan fikir, tak dapat juga. 2 tahun lepas itu, 1.5, 2 bulan yang lalu, dia ajak saya ke Turkmenistan. Oh, saya kata peluang. Sampai Turkmenistan, satu pagi itu mesyuarat dengan dia. Saya bincang balik pasal gas untuk Malaysia. Dia jawab, yeah, good. Dia saya terang, Petronas boleh buat macam ni, bagi training, buat macam-macam lah. Jadi saya kata, tak jawab juga. Jam 3, dia sampai ucapan kami dengan depan 500 pedagang, pengusaha minyak dan juga syarikat, wakil-wakil syarikat minyak dunia. Yang nak minta tu dari Rusia, dari China, dari Eropah, dari Arab. Minta gas reserve dia. Itu secara mengejutkan, alhamdulillah, dia umumkan. Prime Minister Anwar, I'm happy to announce that Turkmenistan has agreed to give Block 9 and 10 to Malaysia. Telaga gas di antara yang paling besar di dunia. Sekarang ni kalau Malaysia dan Petronas punyai reserve gas di antara terbesar di dunia untuk anak cucu kita. Bila boleh mula? Saya fikir mungkin biasanya 1,5 tahun, 2 tahun baru boleh start. Tapi doa Nabi Allah Shu'aib alaihissalam, kita cuba sedaya upaya bawa perubahan. Negara kalau kaya pun, kalau hilang wang, semua nak kaya, semua nak sakau, tak boleh ke mana. Sebab itu saya cuba betulkan. Bagi kuasa kepada SPRM, pada polis diraja, AMLA, dan ya, semuanya sekali lah untuk pantau dan bersihkan. Berjaya sepenuhnya? Tidak. Ada bocor lagi? Ada. Ada lagi yang menyeleweng? Ada. Ada lagi kutip-kutip? Ada. Tetapi sekurang-kurangnya dasar kita jelas. Kita cuba lakukan sebaiknya. Dan sebab itu saya minta rakan-rakan di Negeri Sembilan ni. Negeri ni lain. Mulakan satu babak dengan yakin. Babak baru dalam peta sejarah politik negara kita. Jadi saya minta rakan-rakan kerja sungguh-sungguh. Dan sebenarnya untuk anak kita. Saya tegaskan semula, saudara. Nak yakinkan satu keputusan yang merosakkan akan merugikan satu generasi.
Saya minta ni kawan-kawan Melayu, Cina, India, orang asli yang ada, tolong bangunkan negara kita. Kasihlah kepada anak-anak, ibu bapa kita. Ya, dan bawalah perubahan yang sebaiknya. Saya yakin Tok Min boleh mengemudi Negeri Sembilan dengan bergaya. Saya yakin kalau Tok Min terus pimpin, kerajaan perpaduan, kerajaan persekutuan, begitu intim, lebih mudah kita bangkitkan bersama dengan kepimpinan kerajaan persekutuan. Tak payah gunting banyak-banyak, tak payah tulis surat tuntut banyak-banyak. Tok Min, ada masalah terus telefon atau hantar pasukan dan kita bincang dengan baik. Banyak lagi yang perlu dibangunkan di Negeri Sembilan. Saya setuju. Dan mulakan dengan begitu baik, tapi boleh ditingkatkan. Negeri Sembilan tak seharusnya ketinggalan. Tidak harus ada kelompok-kelompok yang miskin. Tidak harus ada sekolah-sekolah yang masih naif. Tidak harus ada hospital yang tak boleh kita bangunkan. Bagi keyakinan saudara. Saya percaya di bawah pimpinan Tok Min, saya lebih senang dia yakin kerja dengan dia. Dan untuk apa? Untuk dia tak perlu. Untuk rakyat Negeri Sembilan. Yang ni yang kita kena ingat. Jadi saudara, malam ini satu permulaan yang baik. Saya sebenarnya terkesan. Ini sudah nanti saya kata ke Eda lah. Kita mandat insya-Allah kita boleh tambah apa yang perlu untuk Negeri Sembilan.